Kenal public gold, gila nak beli emas setiap hari walaupun tak ada duit, usaha cari duit. Masya Allah, betul, saya setuju sangat dengan Puan Ana. Banyak orang bila kita cakap simpanlah emas, dia cakap tak ada duit, tak ada duit. Sebenarnya bukan tak ada duit, dia tak ada apa sebenarnya. Kalau orang cakap saya tak simpan emas sebab saya tak ada duit, itu hanyalah simptom. Dia bukan masalah penyakit utama. Penyakit utama adalah dia tidak ada ilmu. Sebab tu tuan-puan kena follow saya. Sebab saya obses educate rakyat Malaysia untuk menabung emas. Online dan juga offline. Besok saya akan ke Surabaya 2 hari. Lepas tu balik daripada situ saya akan pergi ke Tawau. Lepas tu saya akan pergi ke Kota Belud. Lepas tu saya akan pergi ke Surabaya lagi awal bulan 7. Buat apa? Educate rakyat Malaysia dan rakyat Indonesia tentang betapa pentingnya emas. Sebab once kita faham ilmu emas tuan-puan, kita tak ada duit pun kita akan cari duit untuk beli emas. Kita akan rasa risau, akan rasa concern kalau duit masuk setiap bulan tapi gram emas kita tak bertambah. Bukan tak ramai orang yang kerja bertahun-tahun, 1 dinar pun dia tak pernah rasa pegang. Kalau tuan-puan adalah orangnya, kena rasa terkesan, kena rasa sentap. Ramai orang kerja bertahun-tahun sebab dia nak menabung. Kenapa dia nak menabung? Simple saja. Dia tak ada ilmu. Saya bukan cakap orang lain. Saya cakap diri sendiri tuan-puan. Tuan-puan jangan rasa sentap, rasa saya menyindir orang. Saya cakap diri saya yang dulu. Sama sejak kita. Saya dulu pun start dengan orang yang buat kesilapan dalam simpanan emas. Saya simpan, saya jual. Saya tengok sudah untung, saya rasa happy, excited, rasa wow pencapaian aku dapat jual emas harga untung, dapat duit. Tapi duit tu bagaimana? Habis. Saya simpan emas setahun tu, satu ketul tu lah saya beli emas. Ya Allah, kalau mau cakap tak menyesal, siapa tak menyesal? Tapi benda yang sudah berlalu, jadikan sebagai iktibar lah. Tapi tuan-puan yang belum bermula ni, bermula dengan betul.